Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Hari ini saya nak berkongsi lagi kuih Sri Muka Gula Merah ya. Ini dia kuihnya. Dah pun siap ya. Ni. Makan ni berseri-seri lah muka kita. Jom saksikan video ni sehingga habis. Okey, ni saya bagi sukatan untuk loyang kecil ya. Ni loyang 7 inci. Okey, ni beras pulut 1 cawan. Saya rendam selama 1 jam. Okey, dan kita tapis. Okey, ni dia. Garam 1 sudu kecil. Ni santan 1 cawan. Kita letakkan daun pandan dan kita kukus sehingga masak ya. Sementara kita tunggu pulut kita masak. Ni kita ada gula putih 2 sudu besar. Ini setengah cawan gula merah. Dan air panas sebanyak 200 ml ataupun 1 cup ya, 1 cawan. Yang ini kita nak hancurkan. Sebab tu saya kata saya menggunakan air panas untuk kita melarutkan gula. Okey, ni kita ada tepung gandum ya. Ni tepung ubi. Tepung ubi ni 2 sudu besar. Sudu besar ni ya. 1. Ni setengah cawan tepung gandum saya gunakan ni. Okey, ni air ni dah sejuk, air gula kita ni. Kita masukkan ke dalam tepung kita. Nak loyang besar, gandakanlah adunan ni ya. Ini santan pekat setengah cawan ataupun 100 ml. Kan ada dekat pasar raya kotak kecil. Ambil je kotak kecil tu. Ni telur sebiji. Adunan ni kita tapiskan ya. Okey, adunan ni macam biasalah, kita sekadar bagi dia naik wap sahaja. Okey, dah cukup. Kita akan naik wap sahaja ya. Macam ni kita tutupkan api. Ni dia pulut kita dah pemasak ya. Okey, kita alihkan pada loyang yang sama saiz ya. Kita keluarkan daun pandan ni. Okey, ni kita tekan bagi dia padat. Dia kalau tak padat, nanti permukaan dia akan menggelembung ya. Macam ni. Okey, kita kukus semula. Okey, dah masak. Lepas tu kita kemaskan lagi sekali. Okey, kita tuang adunan kita ni. Sebelum kita tuang, kita cakar-cakarkan. Kan risau pula dia tak melekat dekat permukaan pulut kita ni. Okey. Tuangkan adunan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap macam ni, barulah kita kukus semula. Kita kukus selama 25 minit. Api jangan kuat sangat ya. Api sederhana sahaja. Okey, kuih Sri Muka kita dah pun siap ya. Dah siap masak. Macam inilah rupa dia. Pastikan kuih kita dah sejuk ya, baru kita potong. Ni dah sejuk dah lah. Okey, bolehlah kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian kuih Sri Muka kita. Sekarang jom kita makan kuih Sri Muka kita. InsyaAllah berseri-seri muka kita bila kita makan kuih ni. Okey, ni dia. Setengah orang tak masuk tepung ubi ya. Ni sepijaan ini kita masuk tepung ubi. Nampak dia hasilnya kenyal dan berkilat. Alhamdulillah. Selamat mencuba ya.